best je ranking sofa ni. Alright guys, mari kita ranking sofa pula guys kali ni guys. Macam best je ranking sofa ni. Tapi sebelum tu guys, cuba korang tekan button like dan tekan button subscribe tu guna jari clicking guys. Kalau boleh, cuba korang komen dekat bawah. Alright, sofa yang pertama ni, kita dapat sofa. Ni sofa ke apa? Ini kalau orang yang badan 100 kg ke 200 kg, kalau duduk apa tak patah kayu ni? 6. Selalu dekat rumah-rumah orang kaya kan, macam ni lah sofa dia. Sofa ni yang penting selesa diduduk je sebenarnya. Boleh lah, 4 lah. Apa benda ni? Aku rasa macam tak selesa lah sofa ni. 7. Design okey tapi tak selesa je. Wow. Ada pokok durian dekat tepi sofa tu je. Menarik. Lepas tu siap ada roda pula tu. Ini sofa untuk orang pemalas yang malas nak pergi dapur ke. Bawa sekali sofa-sofa ni. 8. Ini sofa ke batu? Ini kalau duduk sakit buntut weh. Hai. 9. Mana selesa macam sofa macam ni lah aku nak. Lembut. Wish, baldu. Ui. Ini sofa diperbuat daripada bulu biri-biri ni. Wish. Astaghfirullahalazim. Ini sekali duduk je auto pecah kau punya punggung. Asal warna pink? Aku tak nak lah warna pink. Aku laki kot. Waduh. Ini sofa diperbuat daripada ais Tak selesa lah guys duduk macam ni. Ini kalau duduk je senang tergelincir. Lepas tu cuba kau bayangkan kau duduk, lepas tu sofa ni mencair. Alah. Ini biasanya sofa-sofa orang susah tau guys. Orang susah yang tak mampu beli sofa. Macam ni lah sofa dia. Ada spring terkeluar, dah terkoyak rabak. Ini mesti kucing yang cakar dekat sofa ni.